Ramadan. Untuk pagi subuh yang ringkas ini, saya nak baca tuan-tuan baca satu hadis Nabi yang cukup istimewa, yang Nabi menyampaikan kepada umat dia. Kita lah umat Nabi Muhammad ni. Walaupun kita ni bukan orang Arab, Nabi kita ni umat dia. Walaupun kita barangkali jauh daripada Nabi, Nabi telah meninggalkan kita hampir 1400 tahun yang lampau, tetapi tetap Nabi menganggap kita adalah umat dia. Selama mana kita menjaga iman kita, kita jaga Islam kita, kita jaga segala apa yang Nabi perintahkan pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila masuk Ramadan, Nabi sebut 5 perkara yang Allah anugerah khusus untuk umat Nabi Muhammad, yang tak dapat nikmat ini kepada umat selain